Satu, dua, sabar. Cikgu kira. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu betul kan? Bukan buka besar. Macam tu. Nampak tu? Macam abang Kowim. Nampak? Cantik kuda dia. Nampak? Ha. Apa? Siapa gelak tu? Ha? Azhar dia? Ha? Betul-betul? Ha. Berapa? 11, 12. Mana boleh stand? Tu curi tu. Tangan di sisi. Nampak tu? Tu curi tu. Tu curi tu. Stand. Tangan di sisi. Ha. Tangan di sisi. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Itu kenapa? Tu kenapa tegak tu? Itu dia kena macam ni. Dia kena macam ni. Betul-betul. Kecilkan sikit. Kecilkan sikit. Kecil lagi. Kecil lagi. Okey, ke bawah. Turun. Macam tu baru betul. Okey. 12, 13, 14, 15, 16. Tu betul kan Nafisah? Tu tak betul tu. Nak tengok Ilaf Iliyin buat. Ni betul. Ilaf Iliyin buat ni betul. Bukan kepit. Ni buka. Awak tak boleh tarik dia macam ni. Awak kena kecikkan dia. Kecikkan dan awak kena turun. Macam tu. Badan tegak. Badan tegak. Siapa curi-curi stand tu? Betul-betul. Tangan di sisi. Ini kecikkan lagi. Kecikkan dan ke bawah. Okey. 14, 15, 16, 30 second je. 15, 16. Tangan di sisi. Tangan di sisi. 17, 18, 19. Badan tegak. Nafisah, badan tegak. Badan kena tegak. Mana boleh buat ke kuda badan tak tegak, badan bungkuk gitu. Dia macam ni. Dia mesti macam ni. Okey? Dia kena teguh. Tak boleh curi-curi. Tiba-tiba tangan turun pula. Okey? 16, 17, 18, 19, 20. Bagus ya?